Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, ini adalah sambal kuini. Ini buah kuini. Saudara saya kasih, besan saya kasih. Okey, pokok dia memang tinggi. Jadi bila dia jatuh tu, dia dalam dia tu lebam lah ya. Dia macam pecah tau bahagian dalam buah tu. Buah elok, manis. Cuma bila dia jatuh daripada paras yang agak tinggi, pokok tu tinggi, jadi dalam dia tu dia tak berapa cantik lah ya. Isi dia tu seperti dia macam pecah ataupun hancur. Okey, kita buang kepala dia tu, getah dia tu. Kita basuh bersih-bersih. Kemudian kita kupas. Nak senang macam ni je. Saya buat macam ni je. Saya kupas macam ni je nak senang. Kemudian kita korek guna sudu. Gitu. Okey, macam ni sebab dia jatuh kan daripada paras yang agak tinggi. Jadi dalam dia tu dia macam buah tu dia seperti pecah sebab dia kan dah masak lembik. Okey, tapi buah dia elok, cantik, manis sangat-sangat. Jadi kita buat ni cuma kita letak garam sahaja dan juga belacan bakar. Okey, kemudian kita letak cili akar. Kalau yang suka pedas tu, letaklah cili api. Okey, kita tumbuk-tumbuk. Saya tumbuk tak berapa lumat sangat. Sebab saya lebih suka tak berapa lumat. Okey, kemudian kita masukkanlah buah kuini. Kemudian kita lengit-lengitkan dia. Okey. Sekejap je cara membuatnya. Janji belacan tu hendaklah kita bakar terlebih dahulu. Okey kawan-kawan, dah siap pun. Kita berulamkan timun dan juga pucuk ubi saya celur.